Jibril bagi tahu satu berita gembira. Dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya mana-mana di kalangan umat kamu yang berselawat kepada kamu, Allah akan berselawat kepada dia. Hak ni keistimewaan besar yang kedua, selawat. Mana-mana umat kamu yang sebut Allahumma salli ala Muhammad. Pendek ya? Tak boleh malas, lepas ni tak ada alasan. Mana-mana umat kamu yang selawat kepada kamu sekali, Allah selawat kepada orang tu. Dan mana-mana di kalangan umat kamu yang bersalam kepada kamu, Allahumma salli wa sallim pun boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Selawatlah hak mana pun tak apa. Mana-mana umat kamu yang salam ke atas kamu, maksudnya minta sejahtera kepada Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala akan juga mensejahterakan orang yang berselawat itu, Allah sendiri. Maka Nabi pun bila dapat berita tu, kata Rasulullah, fasajadtu lillahi azza wa jalla syukra, aku pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab bagi hadiah ini kepada umat aku.